apa dia ni hukum menghisap rokok. Oh, Masya Allah, ni pun panjang cerita juga pernah mari semula. Kan? Jadi kesimpulannya hisap rokok juga pun ada khilaf di kalangan ulama di beberapa tubik. Natijahnya kita buat tiga kelas. Ada yang kata harus kerana asal pada segala asya ibah. Nah, innal asla fil asya bil ibah. Asal pada semua perkara kembali pada harus. Macam tadilah rupalah tu. Ini sakut dengan tembakau. Arab panggil tembak. Kita panggil tembakau. Orang petani kata tembakau. Maka pokok tembakau sama pokok beton. Dari segi sucinya, dari segi dia tu. Tapi dijadikan hisap. Hisap tadi pilih pada asal ibah. Bila naik kepada bawa kepada bahaya, makruh. Nyata kata bahaya, haram. Dia tubik tiga tu. Maka tafsir situlah. Ada pula aridi orang kalau tak merokok, tak boleh. Sebab tu ingat guru-guru kita di petani ada yang merokok, ada yang tak merokok. Antara contohnya Allah yarham Haji Abdul Rahman masyhur dengan Tok Dalo, Tok U Dalo Hasan. Nah, dia sama dengan Tok Mungu Wan Hasan, Ani Wan Abdul Rahman bin Muhammad Arsyad. Tok Dalo, Ani Wan Hasan, Tok Mungu orang semasa. Jadi apabila ni buat maulud gapo dijemput. Bila nak jemput ni kena sedia rokok. Kerana tu Mungu dia isap rokok. Bila dia jemput tu dalam pergi ke rumah dia temu mai rumah tu kena isap rokok. Ini sama kawan kan. Jadi nak jadi apa? Gurau lah maknanya. Tu dalam pun sebagai ra'i isap. Bila dia isap orang tak pernah isap, Nabi isap sikit dia pening. Haram atasku kata dia. Haram atasku. Pokoknya haram kerana aku isap tak boleh penuh. Kata tu Mungu, wajib atas aku isap rokok. Kalau kita isap rokok, kita tak boleh nak mengajar. Sebab tu dia mengajar sebuah biji kita ataupun dua, berhenti ambil rokok cucuk. Mengajar pula. Siapa 4-5 biji kita dia boleh mengajar. Tak ada rokok tak boleh mengajar. Mengantuk. Wajib atas aku merokok kata dia. Tengok tu. Sama-sama ada alasan dan hujahnya. Cuma mari di perbahasan kemudian ini tilik kepada merbahaya untuk aridi semua tu. Tilik kepada mubazir, tilik pada membahaya, membasuhkan kesihatan, tilik pada aridi. Jadi lebih baik sekali kalau kita rokok kuat, kalau boleh kita slow. Kalau hari 120 slow. Kalau boleh tinggal langsung itu lagi baik. Tak boleh sekadar kita. Maknanya kita nak kekasaran juga dengan masalah rokok ini tak boleh juga. Nak tafsir pun tadi lah. Temen sak rokok. Tak boleh temen sak rokok. Itulah cukuplah masa kita. Sebab itulah kalaulah dalam mujtama', dalam sangkum orang tak pandai banyak. Sebab apa tak pandai banyak? Kerana malah ngaji. Apabila malah ngaji ni habis dah. Ikut mari telai belakang. Kita nak buat lagu mana? Wasiat daripada sahabat Nabi SAW, kun aliman, jadi dirimu orang alim, au muta'alliman, ataupun orang hak ngaji, au mustami'an, ataupun orang hak dengar reti. Bukan dengar tak reti. Dengar reti maksud agama mana? Yakni dia dengar, dia try terang boleh. Dia buat ukuran boleh. Bukan dengar semata-mata dengar. Tak, ustaz tak dia mau tu ngajar. Apa je doyak? Aku tak tahu juga. Tak. Okey lagu tu. Kita tak mau lagu tu. Ulama-ulama ummah, ulama-ulama millah marah. Apa mungkin ngaji? Reti apa tu? Gigi tu jenera ratik, celak ratik. Apa tu? Tak ada apa tapi gi untuk ambil berkat ya. Lah. Lagu tu bukan. Al-barakah, berkat-berkat ni ngaji faham, boleh buat amal, boleh sebah. Tu berkat. Bukannya kita ngaji kita tak faham. Lah, bukan lagu tu. Kemudian jadi orang alim, pelajar, orang berdengar,
lagi jangan duk jadi apa, wala takun rabi'an, jangan jadi orang kepak. Alim pun dak, ngaji pun dak, dengar pun dak belaka, fatuhlak, maka akan binasa. Sebab tu dengar tadi itu kita dengarlah. Orang royak kata hukum gini. Orang tanya misal lah, nak misal saja. Apa hukum isap rokok? Mana? Bagi orang isap rokok tu tabik mula dah. Apa hukum orang isap rokok? Kita pasnya ada dengar lah, kita tanya dah, dia kena jawab orang pandai ni. Oh, masalah hisap rokok ni ada dua orang ulama. Ulama ni dia tak isap, ulama ni dia isap. Apa ulama ni dia nak isap, apa ulama ni tak isap? Sebab ulama ni dia isap, dia tak ada pening. Ulama ni dia isap, dia pening. Maka hak ulama hak tak isap ni dia kata haram bagi diriku, hak tak pening ni halal bagi diri aku. Bahkan wajib pula aku nak buat kerja tak boleh kalau tak isap rokok. Kita pun dengar, wasa sedap ya royak, kena juga. Adakah itu adillah syar'iyah? Adakah itu sebagai dalil syarak? Abadan. Tak ada seorang pun di kalangan ulama dunia ambil dalil lagu tu, tak ada. Cara yak mari pia ratik kata ada orang amal lagu ni maka jadilah hukum. Tak ada lah tu. Lepas tu kita nak buat lagu mana? Cara kita nak faham. Orang ahli ilmu ni jawab gini. Rokok ni apa dia? Suan presum dia, bahan susunan rokok tu apa dia? Rokok ni susung daripada terbakar, susung daripada puting dia, susung daripada zat dia, rasa dia. Lepas tu terbakar gapo nama puting ni, gapo nama ni? Supa dak? Dak, hak ni kaya sikit. Hak ni kurang sikit, hak ni kaya benar, hak ni gini. Ambil mana kaya-kaya tu? Cek pula. Mana terbakar tadi itu nak kaya sikit, kena buhnya arak hak pesen ni. Kalau nak kaya banyak, buh arak pesen ni. Maka campur dengan arak. Ya, suan presum dia campur dengan arak. Orang buat akak tahu. Maka kita sebagai orang nak jawab hukum syarak, tu je kena reti ilmu waqi' tu. Ilmu waqi' mana ilmu hadap berlaku sekarang ni, suan presum dia tu gapo nama hati untuk nak jawab hukum. Akhir sekali gisa lagi. Isap rokok ni dapat kemudarat teko kau dapat manfaat. Hukum syarak nak tahu kata rokok ni dapat kemudarat ke dapat manfaat. Orang tahu bab ni dia pet doktor, cari doktor mana kat atas dunia ni hak kaji masalah ni. Semua pakat sebulak suara mana kata mati ekasan kata rokok mudarat pada orang isap dan mudarat orang sekelilingi dek tepi. Kita reti dah lah. Rokok ni mudarat. Mudarat ni setara mana wahai doktor? Mudarat siapakah jadi diri seorang tadi itu jadi barah. Afanallahu wa iyyakum. Barah mana rana? Jadi maring dan sebagainya. Dan orang di tepi punuh akal fikiran jadi gitu jadi gini. Ada banyak hak doktor dia raya. Kita sebagai alim ulama, ini ni mudarat. Tahakkuk molek mudarat. Boleh nak ambil khibrah, pengalaman daripada tib, daripada bomo, daripada medik pet untuk mai kita nak buat cara nak mengeluarkan hukum. Dia campur di antara dua tu. Tak sini. Kalau dia tak dah kaki kita kata ini adalah mudarat. Apabila mudarat, Allah Ta'ala kedak kita mudarat diri dan mudarat orang lain. Mudarat boleh kedak dalam agama kita. Ni baru turun pada ayat Quran ataupun hadis. Datang ayat Quran mari, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan capaklah dirimu di dalam kebinasaan. Dirimu jangan dok capak dalam kebinasaan. Jangan. Haram terus, jangan buat menyakiti diri. Nabi Muhammad SAW kata la darara wala dirar. Jangan mudarati dirimu dan jangan mudarati orang di tepimu. Dua hadis, dua ayat, dua dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Cerak ijma' ulama pula lagi
kata al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam, orang yang sejahtera diri dia, tak menyakiti diri dia, tak menyakiti orang lain, sama ada dengan perbuatan ataupun dengan perkataan. Maka nak turun lagu mana hukum rokok ni? Sebab itulah semua ulama dunia hari ni kata rokok tu haramun. Haram. Tu cara nak jawab hukum. Bukan mana demo tu isyak. Kalau yang nak mengajar tu yang kena isyak rokok dulu. Kalau tak isyak rokok yang nak mengajar tak boleh. Maka mengajar hukum agama tu wajib. Maka kalau yang nak mengajar tak boleh malaikat lepas pada isyak rokok, maka rokok tu jadi wajib. Ini adalah orang awam yang pura-pura jadi orang alim, nak ambil hati orang awam juga supaya cari habuan dunia. Tak layak kita nak ambil pendapat tu mai pakai dalam Islam. Buat apa tu? Kerana perkara tadi itu tak ada pernah seorang pun di kalangan ulama al-muslimin mempetuakan dengan itu petua, tak ada. Kalau kata ada, siapa royak? Siapa? Hari ni kita orang kurang sikit, maaf lah dah. Kurang sikit baca, kurang sikit bukan tak baca, tapi kurang sikit. Kurang sikit daripada buat kajian, kita telannya maklumat dengan cara sekaligus tu kita boleh terima benalah tu. Kalau kita baca sikit, tengok sikit, kerak keliking pun tak terima. Buat apa? Kerana benda ni bukan Islam. Islam kita ni yang nak jaga kebersihan. Wallahi di Makkahul Mukarramah, di Makkahul Mukarramah, maaflah kita sebut, orang putih ada, orang India ada, orang segala-gala jenis. Tapi ada tepi bucu-bucu kot dinding-dinding ataupun celah-celah, ada isyak rokok puak jawi saja. Mari di mana? Tak lain tak bukan, mari di petua hasan itu. Mari di pada petua hasan itu. Ahli dunia tak ada biar buat lagu tu. Lepas tu orang perempuan pula setengah tu orang perempuan tak kaki kanan di atas kaki kiri dia, orang panggil apa, panggil begadah kaki itu. Kamar dia disokok rokok kertas tu dia perhati ke arak. Hai arak ya dak ayah dia dengan mulut dia. Dia kata arak tu berasa clear aku dak isap aku tak wi kata. Arak tu siap dia nak masuk kubur isap kara kata. Arak tu siap dia tengok lah datuk ni gak tak ingat ke tu head dah kata. Nak mati isap kara ada di isap rokok kepuk-kepuk lagi. Apa tu ummah boleh jadi lagu tu kerana petua syazah tak ni. Petua ganjil saat ni. Petua yang bukan tubik daripada orang bertakwa kepada Allah. Sebab itulah kita hari ni tahrim molek, cari molek, cara kita nak pakai fatwa. Cara kita nak pakai fatwa. Satu